Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, jadi kita ambil atas sikit, dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawa sungguhnya belum memadai membaikkan perangai serta isterinya itu, menegahkan kesakitan daripada isteri, tetapi lebih lagi daripada itu, iaitu hendaklah halim, yakni sabar, dan jangan lekas marah pada ketika kurang akal perempuan itu. Kata Imam Ghazali, ketahui olehmu wahai lelaki bahawa sungguhnya belum memadai membaikkan perangai serta isterinya itu, menegahkan kesakitan daripadanya, tetapi lebih lagi daripada itu, iaitu hendaklah halim, yakni sabar, dan jangan lekah marah pada ketika kurang akal perempuan itu. Seorang suami belum memadai dengan hanya buat baik saja kepada isteri dia. Isteri dia nak makan, dia pergi beli. Isteri dia nak pakai baju, dia beli. Isteri dia nak duduk rumah, dia beli. Isteri dia nak naik kereta, dia beli. Tu panggil buat baik kepada isteri. Faham? Mak yang buat tak baik ni, dak beri pitih belanja, nak beri pitih, nak beli pakaian, rumah pun dak hera. Itu suami yang tak buat baik kepada isteri. Yang buat baik ni beri segala keperluan dia. Sehingga lebih daripada qada hak wajib. Qada hak wajibnya kalau makan 2 kali sehari bini kita, biar dia gemuk lagu mana pun 2 kali sehari. Tapi sekali makan tu qada saya berat dia lah. Kalau bini hak jenis kecek makan mana nasi lemak buku sama padang dah. Kalau bini hak jenis makan banyak sikit, seguni jalur dah. Dia ikut qada ni. Tapi 2 kali sehari. Nampak? Pakaian 2 pasang setahun. Dan tempat tinggal yang ada tempat tidur dan tempat mandi yang tidak dilihat orang sudah memadai, walaupun dia buat dengan peleru. Pintu dapur kerak meja pipang, awak pintu dapur tak ada masalah dah, lepas qada hak wajib. Tetapi suami yang baik iaitu lebih daripada itu. Faham? Masuk hak barang sunat. Wajib kita beri makan 2 kali sehari, maka kalau kita beri 3 kali sehari sunat, boleh pahala. Patutnya pakaian kita bayar dia 2 pasang setahun. Tiap sepasang tu daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kurang pada 2 pasang berdosa. Itu qada hak wajib, melainkan darurah. Nak nikah ni tahu, siapa yang tak boleh nikah sunat belajar bab-bab ni, bab-bab nafkah. Faham? Siapa yang nak nikah wajib belajar, tak kira jatang tina. Daripada atas kepala, benda atas kepala telekung, baju dalam, baju luar, kain dalam, kain luar, sarung kaki, kasut, 2 pasang setahun. Tak kira hak molek mahal ataupun cat ayam, iaitu boleh menutup aurat. 2 pasang wajib. Dan laki-laki suami yang baik iaitu lebih daripada 2 pasang setahun. Tapi biasa bab pakaian perempuan dia lebih dah. Hak jenis pergi ambil wak isang tu 2 robok baju. Hak tu hak terima wak isang dah. Hak dating tak tahulah, hak mok dating. Maka begitu juga dengan tempat tinggal, walaupun maknanya sebut dalam kitab-kitab fiqh memadai kita buat rumah tu dengan kotak. Dindingnya dengan kotak, orang tak nampak dah. Panas tak kena, mata orang tak nampak, mandi dalam rumah, maka lepas qada wajib afdal kita buat hak molek.
Maka kita tengok ada sekarang memang molek dah. Faham tak? Rumah wapang, rumah kayu, rumah batu, molek belaka dah. Lebih daripada hak, lebih dipuji syarak. Bila sakit, maka kena berubat. Dak sakit bini, dak wajib beli obat. Bini dak sakit tapi kirim suruh beli obat gigi, obat sakit gigi, obat pening kepala. Dia kata pening kepala, dak ai saja suruh beli, dak wajib beli. Faham tak? Tapi bila bini sakit, wajib beli. Wajib beli ni maknanya wajib bayar lah. Jangan beli saja, dak bayar. Beli pitih bini. Bukan. Kerana beli obat untuk isteri adalah nafkah yang wajib. Nampak tak? Bini tergeliat rebah buah musim. Nampak tak? Wajib kena wagi kat Tok Modin masuk. Poh kata Tok Modin kata 60 atas suami, bukan atas isteri. Dengan syarat keluarnya isteri itu tidak derhaka. Bila keluarnya derhaka, dak wajib bayar. Guanya keluar derhaka bila laki kata sagi ya, mana ni orang ngajar sirap pot tuyu. Ya nak ambo nak gigak tu, nak main buah musim. Kat pampai. Laki pun dagi yamu, dagi tak dengar kata orang sokmo. Tengah-tengah ngajar telefon. Bini jatuh buah musim. Semak celah injing buah musim. Kesak tulang paha. Bini bayar. Pasal apa? Keluarnya itu derhaka kepada suami. Faham?